sebulan lepas kita pergi berhenti minum kedai kopi. Kedai kopi tu JKK, Tokek. Tak, kita tak tahu. Nah, jadi set-set dia duduk minum air situ. Nah, kita pun parking kereta sebelah kereta masjid. Masjid lampu bulat. Nah, cermin gelap. Parking sebelah dia. Nah, kan kereta kita, kereta kawan, tulang tukar kereta. Nah, kita parking kereta kita. Kita pergi serik nak minum air. Pasal tunggu nak ambil orang puang hospital dak siap lagi. Minum air situ tu. Dia pun tengok. Dah set dia dah. Kita tengok. Kita duduk bunyi lalu. Gak nanang tu main set tok guru, gak nanang dak gok cari makan. Tadi molek-molek ada ni. Dia buat sindir gitu. Dah ada 4 orang duk minum air. Makan apa balik je. Nampak? Oh gini yang dak gok. Dia main sejik lama dak gok je. Nah, main silang. Anak nak makan kedarah dak pitih. Nah, dia pun keling tak kita. Dia kata celaka nak boleh sakit budak ni. Tua dah. Pasal bodoh gitu. Nah, nampak tak? Dia bagi dia kalau bersama dengan Islam dak gok cari makan. Betul tak? Bodoh sungguh. Jadi bodoh semua. Dulu kini selamanya bodoh. Nah, tidak tengok di Kuala Lumpur duduk pergi kat orang ngajar. Nah, Profesor Dr. Harundin ngajar di masjid. Nah, kau mari dengar Lamborghini, mari dengar. Porsche, mari dengar. Mercedes S600 bukan 600 ya apa? Sejuta lebih suti. Nah, mari dengar. Kereta kamar-kamar pun. Kereta belaka. Mewah-mewah, kaya-kaya. Apa? Oh, bereng. Agak. Main tok guru tak agak. Main surah sejid. Keling tang kita. Nah, tidak apa lah. Lepas tu tang nak bayar. Nah, kita pun dia nak bayar, kita pun ni tang aku pula. Nah, kita pun waktu bid ke 100. Waktu bid ke 100. Nah, kita kata kira meja ni meja ni. 2 meja dia ada orang duduk, meja dia sah meja ni. Tak. Tak sungguh. Nah. Ada sekeping tu 100 aku. Nah, bukan kata banyak, ada sekeping tu. Nah, lama dah buat denok pun dalam tu. Nah. Jadi dah ada kereta angin punya masalah dia angin. Kita angin kau. Nah, kira meja ni tak sah. Dia pun keling gitu. Dia waktu pergi dia kira berapa sen 2-3 belah ya, hidup 4 orang, 2 sebelah ya gitu lah. Ge sia-sia, bolok wak kali sia-sia. Sia-sia. Lepas tu seling. Tu bit seling. Dah ketok kenyok buka selas-selas buka. Macam hak bahang dalam celeng anak dia. Nah, dalam gitu cakap besar. Dah orang dah cari makan kedarah dia waktu bit tokau biti buruk lepuk. Nah, tu lah Tuhan punya kuasa. Nah, kita pun kerang raya balik bila depan dia pula 90 berapa ya 97 kan. Lepak bola bik khapuk masuk dalam ni. Dah. Dia lain macam lah tengok dah ke 100 mungkin dah jelih tu. Dah. Lepas tu dia pergi kat kereta, kita pergi attack. Nampak? Dia pergi kat masjid street. Pergi kat masjid. Nak hak 3 orang lagi tak cakap banyak mana, balik ke belakang hak ni kita kereta. Dia kata, celaka kereta dia kalau gitu masjid. Saya sebelah dia golf GTI. Tak mahal mana dalam 215,000 sutik. Dah. Jadi dia pun pergi kat masjid. Dalam hati, celaka masjid dia kalau gitu. Allah aku kali ni. Dah. Apa? Patut pun piti tinggal geria beli masjid. Dah. Kita pun masuklah kereta kita degung tutup. Dia dah masuklah kereta tu. Dia pergi belakang pada masjid, on dakak ada di tu. On dakak rupanya masjid tu tak tahu siapa. On dakak buruk duduk belakang. Start ai khapah. Tadi dia cakap kalau kita bersama dengan Islam dak gok cari makan. Faham tak? Payah nak hidup senang. Dah dia. Nampak? Tu kata gila. Lain dia membakar masjid dah mu cakap gitu tak? Tu kata tak ada otak tu. Mu cakap mu bersama dengan puak mu senang dak mana? Mu tu buruk.
Dia tengok kita masuk lelaki tu, sedih. Nah, dia pun start, dia pun lipat gini, kona, seterik. Kita, kali ni boleh keluar. Nampak? Kita pun start kereta, gostang, tubik. Anggar jauh ingat, kita nak uji gear 2. Nah, kita pun tebur, khapung atas muka. Ada apa-apa. Baru dia sedar, mung bersama dengan puak zalim, kalau mu senang pun, akhirat mu duduk dalam neraka. Tak usah kata mu susah. Batu kita yakinlah, senang susah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita bersama dengan ulama, bersama dengan Islam, kita senang atau susah, kita selamat di akhirat nanti. Kerana kehidupan yang sebenar bukan sini. Kehidupan yang sejati, yang hakiki di akhirat nanti. Kalau kita susah sini, Allah beri pahala. Kalau kita senang di sini, maka Allah beri sudah kepada kita kesenangan yang sementara. Yakinlah kita dengan Allah, dengan bismillah, Tuhan yang sangat murah, lagi yang mengasihani akan segala hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Kami mulai terjemah risalah ini, iaitulah menterjemahkan makna rahim. Rahman makna murah, rahim makna sangat kasih sayang. Maka di akhirat tadi nanti khususiyah bil mukminin saja, khusus istimewa untuk orang beriman saja. Tiada lagi murah kepada orang-orang yang menderhaka kepada Allah. Maka kita tengok, senanglah mu dalam dunia, hebatlah mu zalim, mu munafikin, mu kafir, mu jahat, maka senang mu di sini saja. Tapi kalau senang kita di dalam dunia, kita orang beriman, taat pada Allah dan Rasul, senang kita berkekalang sampai ke dalam syurga. Kalau kita susah pun tetap senang juga, kerana kita Tuhan beri kemudahan dapat menyebut nama Allah, dapat hadir pada rumah Allah. Ini dipanggil kesenangan yang sebenar. Kita kadang-kadang dah senang ni ke mana? Senang ni kereta 14 buah, PT 18 juta. Itu bukan senang, tu ada harta. Faham baik? Senang lain. Malam ni kita faham arti senang. Benda orang kata orang senang, orang senang ni gini. Kalau orang kata akak tangan, kita pun boleh akak. Orang senang. Acu bangun, boleh bangun, senang. Acu duduk, boleh duduk. Orang senang. Boleh minum air, boleh. Boleh makan nasi, boleh. Tu orang senang. Walaupun nasi tu orang bayar, tapi boleh makan. Orang senang. Dah kita orang senang tak? Cik jawab. Ni kita sekarang orang senang, orang susah. Senang kan? Nak kat tangan boleh, nak duduk boleh, nak tidur boleh, nak kecing boleh. Orang susah, suruh akak tangan tak boleh, suruh akak kaki tak boleh, suruh baring sakit, suruh bangun rebah, nak makan tubik semula. Tu orang susah. Tengok tu di hospital, jangan tengok hak wak murah, hak rakyat biasa marahan, hak cak ayam tu. Wak satu, ada astro dalam wak. Ada internet dalam wak. Boleh tengok YouTube dalam wak. Pasal apa? Oh, ni orang senang. Pergi Kuala Lumpur tu, hospital Ampang Puteri. Satu halang kita duduk dalam wak RM500. Faham? 2 malam 1,000. Sebulan 15,000 ni bayar. Duduk dalam wak. Oh, hebat wak dia. Katil kita nak dengan ekong, dengan TV apa semua, tapi makan tak boleh, akak tangan tak boleh. Siapa yang duduk wak gitu? Orang kaya, orang banyak harta. Datuk-datuk, Tan Sri, Puang Sri, tapi itulah orang susah. Akak tangan tu sekali tahu tak boleh akak tangan. Sebab apa? Kena angin ahmar, kena stroke. Dah mu datuk kamu harta berapa juta tak boleh akak tangan. Tak boleh. Orang susah tu. Tu orang susah. Makan tak boleh makan. Tak boleh masuk air. Pakai makan kot tangan macam transformer. Nak ambil minum air saja. Dia tengok. Tan Sri, bukan Tan Sri. Bunyi. Nak nangis. Dah bukan jutawan. Macam beruk cakap. Dah tak boleh makan nasi sedap-sedap, minum air kosong gini masuk ke lengan. Surat ke mulut mutah. Nampak? Mana? Penyakit dalaman, buah pinggang, penyakit usus, penyakit ni, pankreas rosak. Kaya-kaya belaka tu orang susah.
Tak boleh makan. Anak mari suap semulut nasi, tubik 2 mulut. Tuhan tak benar dia masuk dalam perut. Nampak? Tuhan tak izin. Tu orang susah. Akak tangan tak boleh, akak kaki. Kecing tak boleh. Messi rodok wayar ni. Masuk dalam kemaluan. Wayar ni macam wayar ikan pelawa hong. Faham tak? Bertepik nolong Datuk. Nak? Orang susah. Nak kecing terang, nak kecing nak tubik setitik tu, panggil mak ayah, tok nenek panggil habis. Tu orang susah. Kita walau tak ada piti pun, sekali kecing, sebeledi, beres, bau. Tak ada apa-apa. Tu tak? Tu kan, nikmat. Jangan main, kecing nikmat besar kan? Orang senang lah tu. Dah orang susah lah hospital, tak boleh kecing, tak boleh berak. Muka siapa biru. Nampak? Sekaya-kaya tu, tak boleh naik kereta. Nampak? Orang tolak atas wheelchair. Wheelchair tu tayar 2. Dah mu kan kata ada BMW kan 2.8 juta. Mu ada Ferrari kan. Mu jutawan kan. Kereta sendiri dalam gerai 18 buah. Nah, mu ada company besar kan. Nah, atau kontainer anu siapa ke Kanada, siapa ke Buenos Aires, siapa ke Brazil atau kontainer, mu takkan naik wheelchair. Nah, siapa masa Tuhan beri dia susah. Nah, kereta tinggal di rumah. Naik hak tu, hak Messi tu dong tolak. Nah, Messi tu dong tolak macam orang bodong. Nak makan, Tuhan tak benar. Tak boleh masuk dah dalam mulut. Pasal apa? Tanya. Tu kan susah. Asal takut kena balik sutin nasi, tak boleh makan. Padahal harta berjuta-juta. Kita tubik daripada hospital, kita tengok jaga hospital. Kan hospital kan dia ada jaga security guard, berderang kali. Tu bukan orang kaya, orang ada pitihnya. Tapi tengok dia makan nasi. Ni, tinggi ni nasi ni. Pala ikan ruang tasik tu, satu duduk. Jaga hospital, makan 2 pinggang rumbu. Kalau dia makan tu, orang bela polong tak makan banyak tu. Maknanya hebat dia makan. No, Datuk Tan Sri atas hospital, sutin nasi, Tuhan tak boleh makan. Atas ni orang susah, jaga hospital orang senang. Jadi kita nak sekarang ni kesenangan yang hakiki, maka tak usah takutlah. Kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung balik bulan hadapan, iaitu alhamdulillahillazi faradha as-salah ala ibadil mu'minin. Kerana sejam dah.